cukup kumangka. Islam Allah titipkan, Rasulullah titipkan bak para sahabat, habis dua para sahabat, tinggal bak tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan tinggal Islam bak ulama akhir zaman nusu'ud serentak tiga. Long tanya, Islamnya nya amanah Rasulullah? Nya bukan. Nya ketanya orangnya, tak khianati Islam, tak kubah Islam. Nya ketanya urung puuh Rasulullah. Aci fikir malahnya dia yang duknya aci fikir aman tu. Roh drong masih penting. Leh Nabi wa Allah Islam kembali lagi semula. Sedikit demi sedikit Islam runcing kembali. Ubudlah lagi permulaan. Aci fikir di atbak malamnya urangnya tanggai put. Pun 2018 aci loh di kibat Islam yang nak di Aceh sama di Mekah, kibat Islam yang nak di Pidia, kibat Islam yang nak di Dangse, kibat Islam yang nak bak rumah tangga tanya orangnya. Aciloh dia. Irada nak njuk nak fikir, ya Allah, kibat Islam yang nak bak tebuh lu, kibat Islam yang nak bak lako lu, kibat Islam yang nak bak anak lu, kibat Islam yang nak bak cucu lu. Lako fikir dia, kibat Islam yang nak bak rumah lu, kibat Islam yang nak bak lu, kibat Islam yang nak bak keluarga lu. Kecil fikir dia, kibat Islam yang nak kampung lu royo. Tanya orang Islam, tapi aktivitas Islam hana berjalan. Tanya orang Islam, buat Islam hana. Nanduri buat tanya Islam. Nanduri. Sembahyang 5 waktu buat Islam wajib. Jak buat pakaian orang Islam, jak dengar dakwah pakaian orang Islam, jak buat zikir pakaian orang Islam. Tapi pakai orang Islam hana galak katanya. Cik fikir tak? Jakbutnya perkara raya. Nyebut hanya jakbut. 7 krek orang dalam. Rata kampung raya. Mia bakbut hana pakat. Aci pegat rapat umpun perut ulak lang nazah. Aci pegat rapat ke pegat jurung napeng apa fikir kampung ulak-ulak. Hana mene-mene tokoh-tokoh pusat bang sepak ke lang nazah. Mia buat na bana. Na urus jakbut. Malamnya bek rokok pegat dah megah-megah macam pegat spanduk PP raya. Upload kena upload ke dia ditang pe dakwah. Buat ke lempap. Dia kecah ko. Urok kerap buat 12. Nyo lah malam nyuruh cok kaduk lom cok rawa. Nyo ino dakwah memegah-megah bela-bela papan bunga. Nyo tungku dakwah dipulen son mu juta-juta. Le dakwah ge Aceh. Urang jakbut dan pertama jamaahatan. Tang yang pah le wajah jakbut tokoh-tokoh le. Yang tokoh-tokoh pe punah masjid le. Tokoh kena tuha peut, nak tuha lapan padu ro ka. Tuha lapan ro tuha peut ro. Padu ka. Peut mana lapan padu. 12. Pala lorong. Padu baru zon dengan 5 boh, tambah 5 padu ka. Melang kampung lah urang yak peut 5 ro. Haji fikir tak punya tokoh hati pokok agama apa tokoh ya saya ikeh na yo wah hana bi sedekah ketan ni ya pegat dakwah ku hura-hura agama tan sok bermun mestiga aki pegat patran di kampung le dakwah na bakat hana izon punya pakat mulai malamnya le dakwah pegat dapat anak muda wajib jakbut urung duha wajib jakbut fikirlah mati-mati le pun tak ngen paleh yang dum Mbak Abah KTP Islam tifut 20 bagi badu aci fikir kat agama dah aci lu Islam orang anak muda anak gue kampung anak muda malam pun malamnya tunjuk anak muda atas 20 muda pegang rapat anak muda di kedai Dangse 80 ro tulis 80 ro buku pegang padran pegang kanun kampung apabila anak muda perga hana yakbut hega metai-tai hega minggu hana yakbut tanyang dia ikah nan jana yakbut mentang
Nah, menyonar jangan ya buat cipreh naik minggu keput, menyonar naik cenan. Watai entai tomorrow ikuh kubune bakat naik entai tu. Aci tiga. Anu muda kalau ada krus aci tiga. Bukan pak agama tiga. Tengoknya demi agama. Aci tiga. Ana daerah pernah buat si. Baik kata ya tungtung le agam dah urang. Asal orang minggu katrok bang Faldi rumah. Aku asal kau orang minggu katrok yayang rumah. Yayang Honda lagi tak nyawa nah. Honda itu lah nyawa. Honda R15. Ide mulai ikan ide kemala aku dari dengan su no. Buka pintu lemak. Buka pintu. Nya Firdaus Pio mak otak kalian Honda bang Firdaus itu suat nama ta. Mak Honda R15 yang buka helong ayo na. Ana. Itu suat nama ta. Masya Allah. Urung syilun, long mohon malamnya 10 jarawat tu hulai. Ngepikir ke agama dia. Aci muduk-duk tokoh-tokoh dalam lasah dia. Aci prah pikiran ke agama dia. Tunggu, long kau ulama ada, kau ulama wajib prah. Putar prah. Lagen semikir dipna fakir miskin dalam kampung bumenan fikir ke agama Melayu dia. Tulis dalam kampung dipna rumah rusak, dipna rumah yang hancur kan tulis habis. Baiknya tulis di malam. Aci data siat dipna generasi Islam yang miskin akidah. Dipna generasi Islam yang dengan miskin moral. Dipna generasi Islam yang hanya mukul Islam. Dipna generasi Islam yang hanya itu semayang. Nasa fikir. Pakah nasa fikir sebab napeng. Aci punya napeng tu fikir kerau. Jurung kepegak sampai kau napeng lu beh. Ni kamu yang kau lah yo. Ada bagian kau punya undang tu punya bosorah dia ke. Anak kata aku jaga dong. Fikir agama dia. Kiban orangnya urus Islam hendak gebuh yumli Islam. Waktu dia akan berkomandan orang biasa dah. Let. Nalo orang hendak sembahyang orang. Nalo. Kop jai orang hendak sembahyang orang yang ada. Kita orang bersentak juga. Nabungeh ke Ahok nabungeh. Menyuruh si Ahoknya tinggal tangse. Lagi nyanbut. Kira-kira macam udah ni. Kenali ke? Nekor aku nanti langdung ke? Berat bengeh ke Ahok ke? Lunggu contoh. Nyot tembok. Leh ngejek tembok cukup lagak. Nyan contoh haji fikir ke generasi Islam. Contoh. Maka ulo-ulo apa tu? Allah mak jalan. Nyuruh merupuk aku duduk sini. Kah? Putra orang perah ya? Ya dah. Tembok kalau macam kujak long kuciu-ciu tembok nak bengeh nah. Kuciu-ciu bengeh. Gejak sirau orang ke kan kecil tembok gupok hancur tembok. Sabrak bengeh kurang ciu tembok dengan kurang pok tembok. Berat bengeh kurang. Ulama tu. Nabi ni pegah dalam sebuah hadis. As-salatu imanuddin. Faman akamaha faqad akamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang yang agama, si merangkaso di pedang sembahyang urang pedang agama. Si merangkaso di rendah sembahyang urang peancur agama. Si Ahok ibarat urang yang cek-cek tembok mana dia mencoreng-corengkan Islam. Tapi urangnya